Kita sokong kerana kita punya pendirian, kita nak kepada pilihan raya yang bersih dan adil. Dan kita nak lebih pada itu. Kita nak supaya surat khabar dan media bebas digunakan sebagai supaya kita boleh menghubungi rakyat. Itulah sebahagian daripada kehendak dan tuntutan demokrasi. Dan kita mahu juga setiap kerajaan, setiap edisi tidak dibenar menggunakan alat-alat kaki tangan supaya bebas betul pilihan raya. Rakyat yang menentukan masa depan rakyat sendiri. Itulah tuntutan kita dibuat. Tak bersih ni, apa boleh takut tak bersih? Orang takut bersih oleh kamu. Kotor. Tak takut lah. Apa tak takut bersih? Begitu juga takut keamanan satu apa. Hanya orang khenak je takut keamanan. Itu yang mudah nak jawab. Dan untuk himpunan yang nak diadakan pada 28 hari bulan yang diumum oleh pihak bersih, kita serah kepada ahli-ahli untuk hadir, kata hadir, hadir lah.